Scam pelaburan ada di mana-mana. Mari saya tunjukkan bagaimana anda boleh mengenalinya. Macam mana skamer memperdaya mangsa untuk melabur? Pada peringkat awal, mangsa akan masuk dalam perangkap pelaburan palsu melalui pos-pos dan iklan-iklan di media sosial, aplikasi telefon dan ada juga secara bersemuka. Mangsa kemudiannya dimasukkan ke dalam grup WhatsApp yang dianggotai oleh ahli sindiket ini yang berperanan sebagai pelabur dan juga cikgu trader. Pelabur palsu ini akan berkongsi testimoni serta feedback palsu kepada mangsa untuk memperdaya mangsa. Mangsa akan ditawarkan dengan pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi, modal yang sedikit dalam masa yang singkat, tiada risiko dan juga pulangan adalah dijamin. Hah? Labur 100 dapat 18,000? Ini adalah salah satu contoh penipuan pelaburan yang berada di media sosial. Sehinggalah satu tahap, mangsa tidak dapat membuat pengeluaran ke atas pulangan yang tertera di dalam platform tersebut. Sebaliknya diminta membuat bayaran lagi. Jadi, ingat tau, jangan mudah percaya dengan skim pelaburan yang ditemui secara dalam talian, terutama sekali media sosial. Semak profil syarikat pelaburan di portal investment checker yang disediakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Sebelum membuat bayaran adalah menjadi wajib untuk kita membuat semakan akaun tersebut sekiranya tersenarai di dalam semak miul yang disediakan oleh PDRM. Sentiasa berwaspada, berfikir sebelum melabur dan jangan kena scam.